Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan mengadakan diskusi kumpulan tentang tajuk strategi menangani isu kesantunan berbahasa. Baiklah, yang pertama adalah definisi. Kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan sesuai dengan norma serta nilai budaya masyarakat ketika berkomunikasi. Ia melibatkan pemilihan kata yang baik, intonasi yang sesuai dan gaya penyampaian yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kesantunan ini juga penting dalam mengekalkan hubungan harmoni antara penutur dan pendengar serta mencerminkan kepribadian dan budi pekerti seseorang. Jadi, isu yang akan dibincangkan oleh kumpulan kami merupakan isu yang sangat penting dalam masyarakat, iaitu kesantunan berbahasa, khususnya dalam kalangan pelajar. Dalam dunia yang serba moden dan serba pantas ini, kita lihat kesantunan berbahasa semakin terhakis. Ramai pelajar menggunakan bahasa kasar, kesat atau tidak sopan, baik dalam komunikasi lisan maupun di media sosial. Jadi, kesantunan berbahasa merupakan cerminan kepribadian seseorang. Ia mencerminkan budi pekerti, nilai hormat dan jati diri. Oleh itu, dalam konteks sekolah, guru atau pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu ini. Jadi, kami akan mencadangkan beberapa strategi yang boleh dilaksanakan oleh guru dalam usaha membina budaya bahasa yang santun dalam kalangan pelajar. Antara strategi yang akan dikupas ialah mengadakan kempen kesantunan, menerapkan nilai murni dalam pengajaran dan menjadi contoh kepada pelajar. Baiklah, saya akan serahkan kepada ahli seterusnya untuk menguraikan dengan lebih lanjut tentang latar belakang isu ini. Baiklah, terima kasih kepada saudari pengerusi majlis atau lebih indah disapa sebagai saudari Siti Nur Arisa Syahira binti Iziani. Jadi, saya akan mengupaskan berkaitan isu kesantunan berbahasa. Seperti yang kita sedia maklum bahawa isu kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar bukanlah perkara baru, namun ia semakin membimbangkan. Seperti yang kita sedia maklum, pelajar kini lebih terdedah kepada pelbagai pengaruh luas seperti media sosial, permainan dalam talian dan juga kandungan hiburan yang kurang beretika. Contoh situasi di dalam kelas. Ada pelajar yang menjawab ketika guru sedang mengajar dengan menggunakan nada yang tinggi, menggunakan bahasa yang tidak sesuai. Malahan, dalam kumpulan WhatsApp kelas pun ada pelajar yang menggunakan kata kesat apabila bergurau. Akibatnya, pelajar mudah meniru gaya bahasa yang kasar dan celupar tanpa menyedari kesan di sebaliknya. Tetapi, ini bukan sahaja mencemarkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita, tetapi juga menunjukkan kurangnya nilai hormat kepada guru, rakan sebaya dan kepada diri sendiri. Jadi, oleh itu, sudah tiba masanya pihak guru mengambil langkah yang strategik dan terancang untuk membendung isu ini. Jadi, saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan saya serahkan kepada ahli yang ketiga untuk menerangkan strategi-strategi pula. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Laila atas penerangan isu dan juga contoh situasi. Kini giliran saya pula untuk menerangkan secara lebih lanjut mengenai strategi-strategi yang boleh dijalankan. Antara strategi yang pertama adalah kempen kesantunan berbahasa. Pelaksanaan kempen kesantunan berbahasa dijalankan di sekolah. Strategi pertama yang ingin kami cadangkan ialah guru boleh menganjurkan kempen bertema seperti bahasa jiwa bangsa atau budi bahasa budaya kita yang melibatkan pelajar secara aktif. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya berbahasa dengan sopan dan beradab. Antara aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah adalah pertandingan pidato
forum pelajar, pementasan drama, penulisan esei dan penghasilan poster digital tentang kesantunan berbahasa. Aktiviti-aktiviti yang disyahadkan ini bukan sahaja dapat meningkatkan kesedaran pelajar, malah ia juga dapat meningkatkan tentang kesedaran pelajar mengenai pentingnya bertutur dengan sopan, tapi juga memberi peluang kepada mereka untuk mempraktikkan bahasa yang betul serta beradab. Inisiatif lain yang boleh dijalankan di sekolah adalah guru boleh menggunakan media sosial sekolah untuk memaparkan video pendek tentang cara berbahasa dengan sopan ataupun kata-kata hikmah harian. Dengan pendedahan ini, iaitu menggunakan media sosial sekolah untuk memaparkan video pendek, akan dapat terinspirasi kepada pelajar untuk menjaga tutur kata mereka. Penggunaan media sosial sekolah sebagai platform untuk memaparkan video pendek ini tentang cara berbahasa atau kata-kata hikmah harian. Dengan kebangkitan teknologi dan penggunaan media sosial yang meluas dalam kalangan pelajar, pendekatan ini dapat menjangkau mereka dengan cara yang lebih menarik dan relevan. Saya kira setakat itu sahaja strategi yang pertama, iaitu kempen kesantunan berbahasa yang dijalankan di sekolah. Kini saya serahkan kepada ahli seterusnya untuk menjelaskan strategi yang kedua. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Hazlina. Kita bergerak kepada strategi yang kedua pula. Strategi yang kedua adalah mengintegrasikan nilai kesantunan dalam pengajaran harian. Hal ini dikatakan demikian kerana guru bukan sahaja mengajar mata pelajaran tetapi juga memainkan peranan sebagai pembina sasiah pelajar. Contohnya, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, guru boleh meminta pelajar untuk menulis karangan yang bertemakan adab sopan atau membuat latihan dialog yang menekankan bahasa hormat. Manakala, dalam subjek pendidikan moral atau pendidikan Islam pula, guru boleh menekankan kepentingan menggunakan bahasa yang baik sebagai sebahagian daripada akhlak mulia. Bahkan, dalam sesi pembelajaran biasa sekalipun, guru boleh menunjukkan penggunaan bahasa yang sopan apabila memberi arahan, menegur kesalahan atau memberi galakan kepada pelajar. Ini akan secara tidak langsung mendidik pelajar agar lebih berhemah dalam komunikasi mereka. Pendidikan nilai tidak semestinya dalam bentuk formal. Malah, ia boleh berlaku melalui interaksi harian di dalam ataupun di luar kelas. Sekian itu sahaja penjelasan daripada saya. Mari kita dengar strategi yang ketiga daripada ahli kelima. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Syazah atas penerangan yang sungguh jelas sebentar tadi. Seterusnya ialah strategi ketiga iaitu guru sebagai role model. Baik, guru sebagai teladan dalam penggunaan bahasa. Pelajar sangat mudah meniru tingkah laku dan pertuturan guru, terutamanya guru yang mereka hormati atau rapat. Baik, pelajar mudah meniru cara guru bercakap dan bertindak, terutama jika mereka sayang atau hormat kepada guru tersebut. Mereka lihat guru sebagai contoh yang baik. Jika guru bercakap dengan sopan dan bersikap lemah lembut, pelajar akan ikut cara itu. Tetapi jika guru selalu marah-marah atau menggunakan bahasa yang kasar, pelajar juga mungkin akan ikut perangai yang sama. Ini berlaku kerana pelajar banyak menghabiskan masa di sekolah dan selalu melihat apa yang dilakukan oleh guru. Oleh itu, guru perlu tunjuk sikap yang baik supaya pelajar belajar perkara yang baik juga. Baik, yang seterusnya ialah kepentingan menjaga pertuturan guru. Justru, guru perlu sentiasa menjaga pertuturan mereka iaitu menggunakan kata sapaan yang sopan, nada suara yang lembut serta menunjukkan sikap sabar dalam menangani kalanah pelajar. Jadi,
Sebagai contoh, apabila masuk ke dalam kelas, guru boleh menyapa murid dengan ucapan yang baik seperti selamat pagi semua, apa khabar hari ini. Selain itu, jika murid membuat kesalahan, guru boleh menegur dengan lembut. Contohnya, cikgu tahu awak boleh buat lebih baik daripada ini. Mari cuba lagi bersama-sama. Cara ini membuatkan guru berasa dihargai dan lebih mudah untuk menerima teguran. Baik, contoh pertuturan yang berhemah oleh guru. Guru yang berhemah akan menggunakan kata-kata yang sopan dan membina semangat murid. Contohnya, jika seseorang murid lewat masuk ke kelas, guru boleh berkata, terima kasih kerana tetap datang ke kelas. Lain kali, cuba datang dengan lebih awal ya. Okey, jadi ayat ini lebih lembut dan tidak memalukan murid. Begitu juga dengan murid yang membuat kesilapan dalam tugasan. Guru boleh berkata, usaha awak sudah bagus. Mari kita lihat bersama-sama bahagian yang mana boleh diperbaiki. Jadi ayat ini membantu murid untuk berasa tidak rendah diri dan lebih terbuka untuk belajar. Jika murid bising dalam kelas, guru boleh menegur dengan berkata, cikgu tahu semua ada banyak perkara yang nak dikongsi. Tapi kita kena beri perhatian dulu supaya semua boleh faham pelajaran ini. Ini lebih baik daripada memarahi mereka dengan nada suara yang tinggi. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Semoga apa yang kami cuba sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.